Apakah hukum mengambil masakan yang diadakan di masjid sebelum dihidangkan kepada jemaah? Orang tengah hidang dia ambil. Bang, contohnya dalam kuali, contohnya dalam periuk, contohnya di dapur. Dia mari ke dapur, dia makan dulu, belum dihidangkan. Jawabnya hanya dibolehkan makan pada uruf saja. Siapa yang pada uruf dibenarkan makan pada ketika itu? Tukang masak, iaitu merasakan makanan. Kerana bila kita orang awam, kena nanti disediakan dahulu, tak boleh ambil. Bila sudah disediakan, baru boleh. Sama macam kita pergi rumah orang, kalau tuan rumah letak makanan di atas meja, haram kita makan, tak boleh. Tapi kalau tuan rumah kata silakan, baru boleh. Jemputlah makan, baru boleh. Marilah makan, baru boleh. Jangan pergi rumah orang, tengok ada jemput bawa tidur saja, puak bola mulut, dang beli dia nak jemput dang, bang. Tuan rumah macam datang, aku taruh ke anak aku balik sekolah, bang bila 3 uti. Ni dah uti bahasa ni, tak ada adab. Maka kalau orang yang tak ada adab, dia bari di masjid, orang tengok sipang tu, puak bola mulut dia dah, bang, tak boleh, bukan hakmu. Benda ni hak orang sabil, orang nak cari pahala. Bila sudah disediakan, baru makan beramai-ramai.